Ramai yang ingat tuan-puan simpan emas ni kena ada bajet ribu-riban, kena ada bajet yang besar. Tapi sebenarnya di Public Gold kita boleh mula menabung emas serendah RM100 sahaja. Tidak wajib setiap bulan, pendaftarannya pun adalah percuma. Kalau tuan-puan tengok dekat tangan saya ni adalah aset emas yang bernilai RM3,000, 1 dinar dan juga 1 gram keluaran Public Gold. Namun saya tidak terus beli secara lamsam RM3,000. Tapi saya kumpul sikit-sikit dalam akaun Masgap Public Gold. Bila dah ada lebih 5 gram, saya boleh keluarkan 1 dinar. Atau dah ada 1 gram sekurang-kurangnya, saya boleh keluarkan 1 gram fizikal daripada akaun Masgap. Mudah, murah dan patuh syariah. Jadi kaedah akaun Masgap ni tuan-puan sangat sesuai untuk semua orang. Daripada kecil sehingga dewasa, bahkan kanak-kanak pun boleh mula menabung emas dalam akaun Public Gold. Jadi kita simpan emas ni tuan-puan untuk kita capai matlamat kewangan kita. Contohnya nak pergi haji, nak pergi umrah, bagi yang bujang nak kahwin tanpa hutang, bagi yang dah berusia 40 tahun nak jadikan sebagai dana persaraan. Maka emas ni sangat sesuai tuan-puan untuk kita capai matlamat kewangan kita. Jadi kalau tuan-puan nak bermula simpan emas di Public Gold hari ini, terus saja klik link di bio ataupun rujuk video yang saya sediakan, saya bantu sebaiknya.